Masa Turn panggil kami semua ke atas bot, dia maklumkan bahawa terdapat lebih kurang 12 bot Israel di hadapan kami menuju ke arah kami dengan kelajuan yang sangat laju lah. Diorang datang dalam keadaan yang mana? Diorang ni datang dalam keadaan yang bersopan santun, baik. Tapi itu sebenarnya diorang gunakan reverse psychology lah. Diorang menjadikan kereta tu sebagai medium propaganda diorang. Sebenarnya perjuangan itu bermula daripada diri kita sendiri dulu, terlebih dahulu kan. Mulakan dengan kekuatan intelektual kita, mulakan dengan kefahaman kita, apa yang kita kena faham, apa yang kita kena tahu berkenaan dengan isu Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast Semeja bersama CGM, dan kita berada di episod yang kedua untuk Sumut di Samudra. Jadi kita kembali kepada soalan kita yang seterusnya. Saat genting bermula bila mana GSF mula diintercept oleh tentera penjajah Israel ataupun IOF. Mungkin Tuan Rusdi boleh berkongsi bagaimana suasana ataupun pengalaman saat mula-mula diintercept oleh tentera penjajah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya boleh olah sikit soalan tu, dan saya cuba masukkan apakah perasaan saya ketika diintercept tu. Saya boleh gambarkan, secara umumnya intercept ni berlaku kali dalam masa sehari lah. Pada kali pertama adalah pada pukul 3.30 pagi, di waktu saya bersedia untuk memulakan shift untuk night watch sebenarnya. Intercept yang sebenarnya yang kedua adalah berlaku pada 7.30 malam. Saya cuba untuk olah sikit dan saya nak bagi tahu apakah perasaan saya ketika waktu di intercept tu. Sebenarnya misi ini bukan satu proses tarbiyah sebenarnya. Semenjak kita buat keputusan lagi untuk kita menyertai misi Sumut Flotilla ni. Dan sebenarnya setelah kita buat keputusan tu, bermacam-macam ujian, dugaan yang diberikan oleh Allah SWT lah kepada kita untuk, apa orang kata, dia menguji kita sejauh mana kita fokus terhadap misi ini. Lebih-lebih lagi apabila kita berada di atas laut lah. Sepanjang boleh kita kata dalam sebulan sebelum kita di-intercept. Sebenarnya waktu yang mencabar bagi saya adalah ketika dalam pelayaran tersebut. Di mana kita, macam saya sendiri tak biasa dengan keadaan di lautan. Itu kali pertama saya berada di lautan dengan menaiki kapal yang besar. Tapi walaupun kapal tersebut besar, dari segi sistem navigasi, sistem balancing dan sebagainya itu agak out jugalah. Ketika kali pertama kami berlayar daripada Barcelona tu pun kami terpaksa patah balik untuk baiki sistem balancing. Dan seminggu pelayaran ke Tunisia tu pun memang saya mabuk, terbaring saja kerjanya. Dan sebenarnya proses itu membantu kita berhadapan dengan tentera musuh sebenarnya. Waktu intercept berlaku pada pukul 3.30 pagi tu, kali pertama tu sebenarnya dia orang tak buat apa-apa pun. Diorang tak naik ke kapal dan sebagainya. Diorang hanya just pusing 2 kali, kemudian berlalu pergi. Waktu itu kita nampak beberapa perubahan lah yang berlaku terhadap kapal kami ni. Iaitu antaranya internet tak ada. Internet telah di-jam, sistem navigasi pun telah di-jam, bot enjin hidup tapi tak boleh nak bergerak. Dan ada setengah-setengah kawan pun dia kata phone dia mengalami tiba-tiba restart sendiri. Setelah berlalunya kapal Israel tersebut, maka sistem-sistem tersebut alhamdulillah setelah di restart dan sebagainya kembali pulih seperti biasa. Intercept kedua berlaku pada 7.30 malam. Kapal saya lah, mungkin kapal-kapal lain ada yang awal sikit ataupun ada yang kemudian sikit. Masa Turn panggil kami semua ke atas bot, dia maklumkan bahawa terdapat lebih kurang 12 bot Israel di hadapan kami menuju ke arah kami dengan kelajuan yang sangat laju lah. Pada waktu itu kami semua telah bersedia sebagaimana kami training hari-hari untuk bersedia keadaan apabila Israel datang. Kami kena pakai life jacket, mengangkat tangan, bawa phone ataupun laptop bersama, dan perlu ingat tempat duduk dan sebagainya lah.
Okay. Dalam masa 15 minit macam tu, semua kapal kami dikepung. Sebelum itu kami dengar juga mungkin ada perancangan untuk GSF ni bergerak dalam beberapa kumpulan yang kecil. Tapi saya tak tahu macam mana perubahan tu berlaku. Tapi kami sebenarnya bergerak dalam satu kumpulan yang besar. So daripada jauh tu kita nampak kapal tentera Israel ni datang. Kita nampak dia buka lampu warna hijau. Okay, lampu hijau ni bergerak mengelilingi kami sampai ke belakang. Kemudian barulah speedboat datang ke arah kapal kami. Dan pada waktu itu sebenarnya perasaannya memang tak takut. Sebab apa? Sebab tadilah saya sebut tadi tu. Proses perjalanan tu sendiri mendidik kita supaya kita menjadi ketal. Okay, bila Israel datang pun kita tengok ni macam tak adalah hebat sangat. Nak masuk ke kapal kami tu dalam masa 5 ke 10 minit macam tu. Sebab dalam keadaan ombak yang bergelora, kapal kami pun sekejap tinggi, sekejap kiri tinggi, sekejap kanan tinggi kan, bergelora kan. So memang itu menyukarkan tentera Israel untuk naik ke atas kapal lah. Cuma tuan nak tanya, kapal Israel tu datang, dia datang secara banyak ke ataupun 2-3 motherboard dia, lepas tu baru kapal bot laju tadi tu? Dia datang, dia keliling kami dengan kapal yang besar. Kemudian baru speedboat datang ke arah mungkin satu kapal, satu speedboat macam tu. Saya tak tahulah kapal-kapal lain macam mana. Anggaran berapa kapal tu? 10 ke 12 macam tu. Apa yang diberitahu oleh kapten kami lah. Bila dia ambil masa nak naik tu pun, saya pun tengok macam ini biar betul ni. Tentera Israel ni kan, yang dikatakan tentera yang nak naik kapal pun ambil masa kan. So dalam sekitar apabila dia berjaya naik ke atas kapal tu, sekitar 10 ke 15 orang, dia terus bergegas ke atas bridge. Sebab atas bridge kami ni kami letakkan dalam 5 internet. Siapa pembekal internet tu? Starlink. Okey, 5 Starlink. Dia orang terus hancurkan Starlink tersebut. Kemudian dia orang cari CCTV, tarik wire dan sebagainya. Kemudian barulah dia orang pergi ke kami. Dia orang sebut, risau, kami tak akan apa-apakan korang. Duduk kat tempat kamu duduk, angkat tangan. Okay, macam tu je. Apabila setelah selesai dia orang cabut CCTV dan sebagainya tu, dia orang keluarkan list, dia orang panggil nama kami seorang-seorang. Maknanya dia orang dah ada list dah. Siapa yang naik kapal, siapa kapal mana dan sebagainya tu. Okay, setelah dia orang panggil kami, dia orang suruh buka jaket dan sebagainya. Dia orang check badan. Kemudian suruh berpatah balik, suruh duduk balik lah. Dan tak perlu angkat tangan dah. Dia macam tu je. Sebarang kekerasan tu memang tak adalah pada waktu itu. Bila mana dah di-intercept, dah ditangkap, kiranya itu dia start dia ditangkap kan? Mungkin Sul boleh menambah bagaimana suasana daripada mungkin mula ditahan di atas kapal sehinggalah dikabarkan dihantar ke Ashdod. Kami antara kapal yang paling awal di-intercept dalam sekitar 7.30 waktu Gaza. Waktu tu memang kami semua sudah standby sebab malam tu memang kami target malam tu adalah malam intercept sebab malam sebelum tu diorang ada buat fake intercept lah. Acah-acah dia memantau yang punya keadaan. Bila malam tu kami memang betul-betul standby sebab kalau diorang tak buat intercept malam tu, insya-Allah esok dia kami akan sampai ke Gaza waktu tengah hari. Jadi mau tak mau memang malam tu lah waktu yang berlakunya intercept untuk menghalang kami, laluan kami. Dan sebelum berlaku intercept tu, diorang ada berhubung dengan kapal kami dan yang menjawab tu Tiago. Dia cakap ubah haluan atau kami akan tahan kamu. Okey. Lepas tu Tiago jawab kami adalah misi keamanan, non-violence, tidak kekerasan, dan tujuan kami adalah untuk menghantar bantuan ke Gaza dan kami hanya membawa bekalan makanan ruji, susu formula dan semua itulah. Lepas tu bila kami cakap macam tu, diorang maksudnya kami melanggar arahan diorang, so diorang mulalah tangkap kami tanpa persetujuan kami di perairan antarabangsa. Jadi keadaan semasa kami ditahan tu, mula-mula diorang tu naik dalam, betul lah macam Tuan Rushdi cakap tadi sebelum ni, ambil masa dalam beberapa minit lah untuk naik ke kapal kami. Diorang pecahkan Starlink sebelum tu, Starlink, CCTV dan macam-macam lagi lah. Diorang tidak mau dirakam sebenarnya. Diorang tidak mau dirakam. Tapi sebelum training, waktu training sebelum ni, kami diberitahu yang diorang ni akan datang, kami akan dilayan secara kasar, secara keras lah. Jadi kami dah aware benda tu, tapi yang berlaku adalah sebaliknya dengan kami. Diorang datang dalam keadaan yang mana
diorang ni datang dalam keadaan yang bersopan santun, baik. Disebabkan diorang ni sebenarnya ada satu agenda, iaitu agenda propaganda diorang yang nak bagi tunjuk ke dunia yang diorang ni sebenarnya tentera yang baik. Tapi itu sebenarnya diorang gunakan reverse psychology lah. Diorang buat dengan kami sebabkan diorang menjadikan kereta tu sebagai medium propaganda diorang. Saya banyak tengok video yang beredar di mana askar IOF ni diorang layan kereta tu dengan baik. Bagi pakaikan jaket, dan saya nampak video tu yang beredar di internet. Itulah diorang nak bagi tunjuk, sebenarnya diorang nak bagi tunjuk yang diorang ni sebenarnya baik, tapi hakikatnya diorang ni adalah antara tentera yang paling kejam lah. Seterusnya kami selepas selesai pemeriksaan keselamatan di badan kami semua, so maksudnya tiada barang-barang ni yang berbahaya untuk kami maupun diorang. Contoh macam pengintip kuku pun tidak dibenarkan. Jadi memang pengintip kuku tu memang kami dah buang awal-awal lah. Selesai pemeriksaan keselamatan untuk semua peserta dalam kapal tu, kapal kami, kami dibawa turun ke kawasan dek bawah. Dek bawah ni kami dikumpulkan di situ seramai 29 orang. Di situlah kami dijaga oleh 2 tentera. Setiap kali kami nak pergi tandas, dia akan iring lah untuk ke tandas. So seorang akan standby di bawah dan yang lain akan ada di atas. Yang diorang ada ganti shift lah. Diorang ada di atas. Dan perjalanan kami ambil masa selama lebih daripada 14 jam. Sebab kami ni antara kapal yang walaupun kapal kami besar, tapi dia juga antara yang ni lah, bukanlah slow, laju juga, tapi memang take time jugalah untuk sampai ke Ashdod tu. Kapal kami juga tunda towing kapal-kapal yang lain, tapi towing kapal ni Free Willy. Kapal tu dalam tu ada Harop, Dr. Taufik dan juga Haikal dalam kapal Free Willy ni. Dia sedikit sebanyak melambatkan pergerakan kami untuk sampai ke Ashdod tu. Jadi walaupun kami yang paling awal, tapi sebenarnya kami yang paling lambat sampai dengan kapal-kapal yang di belakang kami lagi lah, macam Yulara, Inanna dan juga ni Feledy. Okey, pendekkan cerita, semasa kami ditahan tu, sepanjang perjalanan kami ke Ashdod tu, sebenarnya kami dikumpul, tapi kami boleh tidur, boleh diorang just jaga kami untuk memerhati kami punya pergerakannya. Jadi kami juga ada ni lah, macam ada ingat lagi satu kawan kita orang, dia memerhati mata askar tu. So dia bengang sekejap lah. Dia cakap kau ada masalah dengan aku, kau ada apa-apa dengan aku, kau mau something cakap. Dia macam fed up lah tengok, sebab dia orang tak suka mata diorang diperhatikan. So waktu tu kawan tu cakap tiada. Bila kawan tu lepas berkomunikasi dengan dia, lepas tu kita orang gelak-gelak balik. Mungkin masa di bawah dek tu, dia diikat ke atau bebas saja duduk? Macam saya cakap tadi, kami bebas bergerak, tapi pergerakan kami terbatas. Kami tidak diikat dan kami juga boleh makan. Tapi makanan tu bukan dari dorang, tu makanan tu dari kami sendiri. Kami sendiri yang simpan makanan tu di inilah dalam kapal kami. Dan kebanyakan makanan tu antara snack lah, buah-buahan apa semua kan, untuk isi perut kami, alas perut semua. Sepanjang perjalanan tu alhamdulillah tiada apa-apa yang berlaku. Cuma diorang akan kawal kita bila kita nak ke tandas ataupun nak solat. So kami juga dibenarkan solat lah. Tapi yang tak bestnya kita orang kena solat sorang-sorang. Sebab dalam kapal kami ni ramai juga yang Muslim. Kami tidak dibenarkan untuk berjemaah lah. Memang solat sorang-sorang depan diorang lah. Itulah. Ada satu masa tu, diorang tak bagi kami ke tandas. Yasmin cakap, tadi kau cakap 10 minit. Lepas tu 10 minit kemudian kau cakap lagi 10 minit. Dah habis 10 minit, kau cakap lagi 10 minit. Another 10 minit. Another 10 minutes. Jadi, sekarang ni sudah lebih daripada 1 jam kau buat macam ni. Kau mau aku kencing di sini kan? Aku cakap, kau mau kencing di sini. Kalau kau mau kencing di sini, aku akan kencing di sini. Aku cakap, itu Yasmin cabar lah askar tu. Last askar tu mengalah, bawa ni yang lain ke tandas. Itu antara ni lah. Sebenarnya diorang ni pun kami nampak pun askar OF ni dia macam masih muda lagi lah. Maksudnya dia masih junior lagi. Itulah antara momen dia tu. Kalau nampak situ tadi Sul ada kata berkaitan dengan propaganda kan. Itu salah satulah mungkin yang dari sudut bila mana dia intercept. Cuma ada satu lagi mungkin saya nak tanya kepada Puan Lia Mariam. Berkaitan satu propaganda ni yang mengatakan bahawasanya JSF ni ditaja Hamas. Kita dengar flotilla Hamas. Sejauh mana benda tu? Okey, bismillah. Ini saya punya opinion secara peribadi lah kan. Israel ni dia punya strategi dia
apa-apa sasaran ataupun apa-apa yang berlawanan, sesuatu yang bertentangan ataupun yang trigger dia akan aim ataupun menyatakan itu adalah Hamas. Sebab ialah kita tahu dalam konteks Israel Hamas ni ataupun Israel Palestin ni, musuh Israel adalah Hamas tu sendiri kan. Dan memang dia nak hapuskan Hamas tu, which is itulah alasan yang diorang guna untuk serang, buat genocide, serangan pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Serang hospital kata itu tapak Hamas, serang sekolah pun kata bawah tu ada trauma Hamas dan sebagainya. So cerita yang diorang dakwa flotilla di bawah Hamas, dia bukan datang pada awal-awal pelayaran. Seingat saya dalam minggu yang kedua ke tak silap, awal minggu kedua kami punya pelayaran lah, baru ada timbul isu yang mengatakan dikaitkan dengan ini adalah bawah tajakan Hamas dan sebagainya. So waktu tu bila kita tahu, kita sedar yang mereka memang dah kata dan siap kaitkan lagi dengan Tuan Adi sebagai orang Hamas dan sebagainya dalam satu artikel yang dikeluarkan oleh The Times of Israel. Saya tak ingat daripada betul, The Times. The Times of Israel kan. Dia punya analisis tu nak mengatakan, nak menguatkan hujah mereka bahawasanya JSF ni adalah Hamas punya mission. So dikeluarkan dah menyatakan tokoh-tokoh ni, figura-figura ni ada kaitan dengan Hamas sebagainya. Sebenarnya itu adalah satu tindakan yang kita boleh kata dia sebenarnya nak mengabsahkan ataupun nak memberi green light kepada mereka untuk serang ataupun untuk rosakkanlah misi flotilla tu. Padahal kita tahu pun kalau bukan Hamas sekalipun, kita tetap akan laksanakan, kita akan tetap teruskan misi tu. Sebab kita tahu kita buat tu untuk isu kemanusiaan, isu kalau untuk orang Islam, isu akidah kita kan. Tapi di pihak mereka, di pihak musuh, kita tahu mereka menggunakan alasan tu adalah sebagai untuk menjadikan satu enabler kepada tindakan mereka untuk serang kita, untuk tahan kita, untuk buat interception ke atas misi kita. Dan kita tahu memang alasan-alasan begitu memang biasa dah ada orang guna. Hatta di Gaza sendiri pun kan. So propaganda ni saya rasa itu tak dimakan pun, maksudnya tak termakan pun oleh masyarakat dunia pada waktu tu. Sebab kita semua tahu dan kita semua aware, mereka menggunakan alasan itu semata-mata hanya untuk validate orang punya tindakan ke depan tu lah, seterusnya tu nanti. Itu saja. Baik, faham. Jadi clear cut, tak ada flotilla Hamas, yang ada adalah Global Smooth Flotilla. Baik, mungkin saya nak tanya soalan kepada Tuan Rosdi kan. Mungkin sudah banyak juga dikongsikan, cuma perkongsian mungkin daripada Tuan Rosdi. Selepas bebas, apa perasaan pertama yang muncul? Mungkin lepas bebas tu kata aku nak datang lagi ke Gaza atau apa? Mungkin Tuan Rosdi boleh kongsi. Dia selepas bebas tu sebenarnya saya sakit gigi sebenarnya. Seminggu lebih juga sebenarnya sakit gigi. Sehinggalah saya cabut gigi tu pun masih sakit. Tambah lagi seminggu. Sakit dari penjara tu ke atau lepas bebas? Tak, sampai Malaysia. So mungkin perasaan tu dia sedikit kacau sikit. Perasaan tu ada. Kalau andai kata kalau dipanggil kembali untuk berlayar menuju ke Gaza, insyaAllah saya akan hadir. Tapi disebabkan kesakitan tu, so kita letak syarat lah kat situ. Selepas saya kembali pulih sihat, insyaAllah saya akan join lah. Jadi makna katanya tak serik lah tak untuk serik. datang lagi kembali untuk misi ke Gaza. Baik, Sul, antara orang yang mungkin menyaksikan sendiri bagaimana wayang dan juga lakonan daripada tentera-tentera IOF ini. Ada yang mengatakan ini semua wayang kan, ini setup saja kan, untuk perlihatkan mereka ni sebagai hero kan, datang ke Malaysia disambut kan. Jadi mungkin apa buah fikiran yang mungkin Sul boleh bagi kepada netizen yang berkata sedemikian? Bismillah, bila cakap misi ni adalah untuk mencari populariti semata-mata ataupun wayang, sebenarnya kami agak terkilan bila ada setengah netizen cakap kita orang hanya mau mencari populariti. Sebenarnya pelayaran ni bukan mudah tau. Kami diuji dengan macam-macam masalah, macam-macam emosi yang kami hadap. Macam mana diorang boleh cakap macam tu, sedangkan yang berhadapan semua tu adalah kami. Dan sebenarnya misi ni pun, saya sebelum bermula misi ni, saya menganggap misi ni adalah misi biasa. Just kita datang untuk berlayar, kita sampaikan bantuan macam sebelum-sebelum ni, tiada apa-apa sambutan. Dan kami juga menganggap waktu kita balik nanti, kita memang balik seperti biasa, sebarkan awareness, advocate kepada orang di luar sana. Dan kami agak terkejut juga bila kami balik disambut sebagai hero ataupun wira dan wirawati negara. Dan kami betul-betul tak expect benda tu sebenarnya. Satu masa tu kami cakap kalau boleh kita balik secara sembunyi-sembunyi lah, orang tak tahu kita dah sampai. Tapi bila saya tak tahu apa jadi,
ketibaan kami tu bocor. Netizen dah tahu ketibaan kami, so ramai yang sambut kami. Dan sebenarnya tu kami pun cuba untuk lari lah sebenarnya. Tapi waktu tu Datuk Sani cakap kita kena raikan juga diorang, sebab diorang banyak menunggu sebenarnya. So kita raikan. So itulah sebenarnya yang terjadi. Dan mau cakap di sini, sepanjang kami berlayar tu pun kami juga hadapi macam-macam ni lah. Masalah teknikal, sabotaj, serangan drone. Itu semua adalah cabaran-cabaran yang kami hadapi. Dan yang paling dahsyat sekali yang dari segi mental dan fizikal tu adalah bila Israel ni, diorang cuba untuk menakut-nakutkan kami dengan serangan drone daripada flashbang yang diorang bagi kami, serang kami dengan tujuan untuk, bukan untuk direct ke kapal, tapi tujuan untuk bagi kami patah balik. Dan serangan tu berjaya. Di situlah antara cabaran dia lah semasa kami berlayar tu. Mau cakap di sini juga, dan kami juga berterima kasih lah kepada semua netizen yang doakan kami, bersolidariti untuk kami semasa kami ditahan, sebab kami memang betul-betul terputus daripada dunia luar masa tu. Mungkin kita boleh bersetuju, sebilangan kecil yang mengecam, tapi sebilangan besarnya sangat-sangat meraihkan dan juga bersemangat bersama-sama dengan Global Smooth Flotilla. Jadi kita bercakap tentang generasi muda, mungkin Puan Lia Mariam boleh memberikan mesej yang jelas kepada anak-anak muda ni, bagaimana daripada sebuah misi ke Gaza ni memberikan makna dan juga perjuangan kepada mereka sebagai anak muda. Kalau kita tengok sendiri, sepanjang tempoh pelayaran JSF yang Global Smooth Flotilla yang memakan masa selama berapa hari? 32. Lebih kurang lah, sebulan. Saya rasa dalam tempoh itu jugalah kita boleh menilai bahawasanya masyarakat dunia pada waktu itu sangat berada di tahap yang sangat tinggi dalam menjuarai ataupun menyuarakan solidariti terhadap Palestin sendirian. So saya zoom in situasi di Malaysia sendirian. Kita dapat tengok macam mana di setiap ceruk social media, macam mana rakyat Malaysia sendiri saling support. Maksudnya saling memberikan sokongan kepada delegasi-delegasi yang berlayar di atas kapal tu. Sebab saya rasa pada pandangan saya lah, dan memang hakikatnya misi kami yang berlayar selama sebulan lebih ni tak akan berjaya pun untuk menarik perhatian satu dunia kepada Gaza. Kita tahu semua orang fokusnya ada pada Gaza. Semua orang tahu situasi yang berlaku di Gaza dan sebagainya. Perasaan ataupun rasa berjuang bersama tu tak ada, melainkan bila adanya Global Smooth Flotilla ni. Jadi rakyat Malaysia, terutamanya kita semua lah kan, maksudnya yang berada di darat ni, bila saya berada di atas kapal pun waktu tu, bila kita buka Facebook, kita buka Instagram, saya boleh kata grup-grup yang sebelum ni sunyi pun, maksudnya grup-grup sekolah dulu, grup-grup family yang biasanya sunyi, tak ada bercakap pasal Palestin, tapi sangat meriah duk share apa yang berlaku. Bukan share sangat pun tentang orang-orang atas kapal ni, tapi share situasi yang berlaku di Gaza. Serangan, pembunuhan kanak-kanak dan sebagainya berterusan. Dan ada juga selit-selit dengan update-update daripada Global Smooth delegasi di atas JSF tu sendirian. Jadi untuk rakyat Malaysia sendiri, kita sebenarnya ada suara dan kita ada kekuatan tu untuk melakukan sesuatu di peringkat lebih tinggilah, di peringkat antarabangsa, sebagaimana rakyat Itali dan juga rakyat Sepanyol berjaya menekan kerajaan mereka sehinggakan pihak kerajaan mampu untuk melakukan sesuatu yang akhirnya menekan Israel, which is ia menyekat supply senjata-senjata kepada Israel. Dan kita sebenarnya ada suara tu dan kita ada kekuatan tu. Hanya saja mungkin kita tak all out lagi, tak ke tahap maksimum lagi benda tu kan. Dan teruskanlah, maksudnya jangan hanya kerana trend ataupun algoritma JSF tu je kita mengikuti isu Palestin ni ataupun fokus kita pada Gaza. Tapi sekarang pun kami dah mulakan momentum tu. Jadi tugas kalian lah untuk teruskan, suarakan, sebarkan dan juga sumbangkanlah apa yang termampu untuk isu Palestin ni. Dan saya suka untuk kongsikan satu pesanan kepada golongan belia lah, terutamanya kan, belia dan anak-anak muda ni lah. Sebab saya pun masih belia, saya pun masih anak muda lagi, sama kan. Jadi kita saling berpesan bahawasanya bila kita kata nak memaknakan erti perjuangan ni, kita jangan lihat pada sesuatu yang besar terus. Jangan lihat pada sesuatu yang jauh terus. Which is kat Palestin ni. Saya rasa majoriti bila offer nak naik kapal tak confirm nak naik kapal. Tapi tak ramai pun boleh bertahan di atas perjuangan ataupun dalam misi tu. Kenapa? Sebab kita pun belum ada. Sebab kita mungkin belum bersedia sepenuhnya pun untuk
hadapi situasi ataupun ditekan dalam keadaan yang susah, hidup dalam keadaan susah sebagaimana rakyat Gaza sendirian. Kita mungkin boleh kata kita bersedia, tapi 100% saya yakin sebenarnya internally kita tak bersedia pun untuk itu. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah perjuangan dalam konteks yang kita nampak hari ini, perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin dan sebagainya. Sebenarnya perjuangan itu bermula daripada diri kita sendiri dulu, terlebih dahulu kan. Mulakan dengan kekuatan intelektual kita, mulakan dengan kefahaman kita, apa yang kita kena faham, apa yang kita kena tahu berkenaan dengan isu Palestin, dan persiapkan juga kita punya fizikal kita kena fit. Ni kalau tak sihat macam mana nak pergi berjuang dan sebagainya kan. Dan selain itu adalah kekuatan rohani itu sendiri. Sebab akhirnya semangat kita untuk Palestin ni, dia tak akan mampu bertahan pun dan dia akan jadi bermusim bila ia tidak didasari atas satu kefahaman dan keyakinan yang kukuh yang berasasan. Sebagaimana kita faham tentang ilmu tu dan tentang akidah kita sendirilah. Kita percaya bahawasanya kita berjuang untuk bumi Palestin, untuk Baitul Maqdis, bukan semata-mata kemanusiaan, tapi kita tahu itu adalah tanah yang perlu kita perjuangkan. Dan sebenarnya rakyat Gaza, rakyat Palestin itu adalah mewakili kita untuk pertahankan bumi dan tanah tu di sana. Sebab itulah kita perlu defend mereka, kita perlu sebarkan ataupun gemakan suara-suara mereka di sana untuk kita bantu mereka kukuhkan pendirian mereka di sana. Sebab mereka adalah frontliner kita di bumi suci itu. Teruskan persiapkan diri sendiri supaya akhirnya bila-bila masa dipanggil untuk berjuang, kita bersedia kan. Sebab kata Dr. Muhsin sewaktu kami join training, wa'iddu lahum mastata'tum, dia persiapkanlah segala apa yang kalian termampu. Bukan apa yang kalian mahu, tapi apa yang kalian mampu untuk lakukanlah. So kena fahamlah definisi itu sendiri. Allah alam. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sudah mendengar panjang lebar bagaimana insight daripada ketiga-tiga tim Cinta Gaza Malaysia yang berada dalam misi Global Sumut Flotilla. Daripada pengenalannya, daripada sebelum, semasa, penahanan dan sehinggalah tadi pesan-pesan kepada seluruh masyarakat supaya kita ni agar terus bising berkaitan dengan isu Gaza ni, kerana sehinggalah Palestin mereka. So, terima kasih pada Tuan Rusdi, terima kasih pada Tuan Sul dan juga Puan Lia Mariam atas perkongsian yang sangat bermakna bagi kita. Pengalaman yang bukan wayang, clear cut, bukannya wayang. Mereka merasakan sendiri muntahnya, sakitnya, deritanya. Tapi seperti yang biasa kita dengar, kita sebutkan, it is not about us. It is about Gaza. So, itulah serba sedikit kisah semeja bersama Cinta Gaza Malaysia, sumut di samudera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.